Haizat, awal juga awak datang hari ni. Tapi muka tu nampak macam tak cukup tidur je. Memang tak cukup tidur semalam. Aku main game sampai pukul 2 pagi. Berdua? Pukul 2. Patutlah nampak macam zombie pagi ni. Jangan cakap macam tu. Kau ni pun. Itulah, kalau tidur awal mesti segar sikit. Saya tidur pukul 10 tau. Serius lah? Kau biar betul. Kau buat apa je sebelum tidur? Baca buku sikit. Lepas tu, terus tidur. Baca buku lagi? Tak cukup dekat sekolah kau baca buku. Kau baca buku dekat rumah pula. Kalau aku baca buku sikit pun dah ngantuk. Sebenarnya seronok tau baca buku ni. Tapi kalau aku lagi seronok tengok video lah. Tanya. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Wah, awalnya kamu berdua datang hari ni. Haizat, kenapa muka awak nampak mengantuk ni? Tidur lambat semalam, cikgu. Main game lagi ke? Ya, cikgu. Tapi sikit je. Sikit? Sampai pukul 2 pagi, cikgu. Pukul 2 pagi? Ish. Baiklah. Jadi, hari ini cikgu nak bincangkan satu perkara penting dalam kehidupan kita. Topik apa, cikgu? Topik kesantunan berbahasa. Santunan berbahasa? Macam perlu bercakap dengan bahasa yang cantik. Lebih kurang begitulah. Kesantunan berbahasa ini bermaksud kita menggunakan bahasa sopan dan menghormati orang lain. Bahasa yang kita gunakan sebenarnya menunjukkan sikap dan kepribadian kita. Jadi kalau kita bercakap kasar, mungkin orang fikir kita kurang sopan lah. Macam tu. Betul tu murid-murid. Sebab itulah kita perlu berhati-hati dalam pertuturan kita. Baik murid-murid, sekarang cikgu nak bagi sedikit latihan. Okey, Haizat, cuba bayangkan awak nak minta buku daripada Farah. Farah, bagi buku tu jap. Haizat, cara awak cakap tu macam arahkan orang je. Ya ke? Aku rasa macam biasa je. Kalau awak cakap macam tu, orang mungkin rasa kurang selesa. Betul. Cuba Haizat guna ayat yang lebih sopan. Baiklah, saya cuba lagi. Bagus. Farah, nak pinjam buku tu boleh? Boleh saja. Terima kasih sebab minta dengan baik. Rupanya cara kita minta tolong pun ada cara dia. Ya, betul Haizat. Bila kita guna perkataan macam tolong atau terima kasih, kan suasana jadi lebih baik. Faham. Betul juga. Saya tak pernah fikir pun benda tu sebelum ni.
Betul. Baiklah, sekarang kita akan bincangkan satu topik. Apa pendapat kamu tentang kepentingan membaca? Kalau jujur, kadang-kadang baca ni membosankan. Saya faham apa yang Haizat rasa. Tapi sebenarnya membaca ni sangat menyeronokkan. Kenapa benda ni penting sangat, Farah? Sebab melalui membaca, kita boleh belajar banyak perkara baru. Mungkin betul juga benda tu. Okay, bagus Farah kerana kamu masih mampu bercakap dengan baik. Walaupun kamu tidak setuju dengan pendapat Haizat, tapi kamu masih mampu memberi pendapat dengan sopan. Betul, kalau kita terus kata pendapat awak salah, orang mungkin akan kecil hati. Oh, jadi kita boleh tak setuju, tapi masih bercakap dengan baik. Ya, betul Haizat. Cikgu, saya sebenarnya ada masalah sikit ni nak tanya. Masalah apa tu Haizat? Kerja rumah karangan semalam, saya kurang faham sikit sebenarnya. Haizat, cuba tanya cikgu dengan nada yang lebih sopan. Ya, baiklah. Cikgu, boleh cikgu terangkan semula tak cara untuk buat karangan semalam? Mestilah boleh. Bagus Haizat. Awak menggunakan bahasa yang sopan. Terima kasih cikgu. Nampak tak? Bila kita bercakap dengan sopan, orang pun lebih senang nak membantu. Betul. Aku rasa cara aku cakap sebelum ni memang kasar. Haizat, awak nak tahu tak? Sebenarnya bahasa yang santun ni bukan hanya penting semasa bercakap. Maksud awak? Semasa menulis mesej, komen di media sosial pun perlu menggunakan bahasa yang santun. Betul. Kadang-kadang orang menulis komen tanpa memikirkan perasaan orang lain. Betul juga. Kadang-kadang saya pernah nampak orang bergaduh dalam ruangan komen. Betul. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan kata-kata kita. Kalau kita guna bahasa yang baik, orang akan hormat kita. Wah. Tepat sekali. Bahasa santun ni perlu diamalkan bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Selepas dengar semua penjelasan tadi, saya rasa saya banyak belajar hari ini. Apa yang awak belajar hari ni, Haizat? Saya sedar bahawa cara kita bercakap pun boleh mempengaruhi orang lain. Betul tak? Betul. Saya sokong dan setuju dengan awak, Haizat. Bagus Haizat. Sebenarnya kesedaran itu sangat penting. Saya berjanji akan menjadi lebih sopan dan bercakap dengan lebih baik. Wah, saya sokong. Itu keputusan yang baik. Terima kasih sebab ingatkan saya selalu, Farah. Sama-sama. Kita kan belajar. Jadi murid-murid, ingatlah bahawa bahasa ni merupakan lambang kepada kepribadian seseorang. Hari ini saya belajar jika kita menggunakan bahasa yang sopan, hubungan kita dengan semua orang akan menjadi lebih baik. Betul, saya setuju. Bahasa santun ni memang banyak bawa kebaikan dalam kehidupan kita.
Jadi, marilah kita amalkan kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Akilauni binti Muhammad Fauzi dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang sebuah lakonan yang bertajuk Bahasa Santun Diri Disanjung. Pertama sekali, lakonan ini telah membawa kita ke dalam satu situasi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar, iaitu suasana di dalam kelas. Walaupun jalan ceritanya nampak ringkas, tetapi mesej yang disampaikan sebenarnya sangat penting dan besar, terutamanya berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Dalam babak pertama, kita dapat melihat dua watak murid yang mempunyai sikap yang berbeza. Seorang murid menunjukkan sikap yang rajin dan berdisiplin. Dia datang awal ke kelas dan menggunakan masa yang ada untuk membaca buku. Ini merupakan satu amalan yang sangat baik untuk kita contohi. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan yang sebenar, pelajar yang datang awal ke kelas biasanya lebih bersedia untuk belajar. Mereka mungkin sempat menyusun buku, mengulang kaji pelajaran atau menenangkan fikiran sebelum kelas bermula. Sebaliknya, jika seorang lagi murid digambarkan sebagai kurang berdisiplin kerana berjaga lewat malam, dia kelihatan mengantuk dan tidak bertenaga semasa menghadiri sekolah. Situasi ini sangat realistik kerana ramai dalam kalangan pelajar hari ini menghadapi perkara yang sama. Ada yang tidur lewat kerana bermain telefon, menonton video atau bermain permainan dalam talian. Apabila seseorang tidak mendapat rehat yang mencukupi, ia bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan, tetapi ia juga turut memberi kesan kepada emosi dan cara kita berkomunikasi. Sebagai contoh, orang yang mengantuk ataupun letih biasanya mudah marah atau kurang sabar dan mereka mungkin akan bercakap dengan nada yang lebih kasar tanpa sedar. Baik, di sinilah kita boleh lihat bahawa kesantunan berbahasa bukan hanya berkaitan dengan perkataan, tetapi juga ia turut berkaitan dengan keadaan diri kita. Seterusnya, apabila guru masuk ke dalam kelas, beliau memperkenalkan topik kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa bermaksud kita menggunakan bahasa yang sopan, menghormati orang lain dan menjaga perasaan ketika berkomunikasi dengan pihak pendengar. Namun, jika kita fikir secara lebih mendalam, kesantunan berbahasa bukan sekadar perkataan tolong atau terima kasih. Kesantunan berbahasa juga turut melibatkan nada suara, ekspresi muka dan cara kita menyampaikan sesuatu. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan perkataan yang sama tetapi dengan nada yang berbeza. Jika kita berkata, tolong diam dengan nada tinggi, ia mungkin kedengaran seperti marah. Tetapi jika kita berkata dengan lembut, boleh tolong diam sekejap? Perasaan orang yang mendengar itu akan berbeza. Dalam kehidupan seharian, kita berkomunikasi dengan pelbagai jenis orang seperti rakan, guru, ibu bapa dan juga orang yang mungkin kita tidak kenali. Setiap situasi memerlukan cara berkomunikasi yang berbeza. Sebagai contoh, apabila kita bercakap dengan rakan, kita mungkin kelihatan lebih santai. Tetapi apabila kita bercakap dengan guru, kita perlulah lebih menggunakan
ayat yang lebih sopan dan formal. Dalam keluarga pula, kita perlu menggunakan bahasa yang lembut, terutamanya dengan ibu bapa kita. Contohnya, daripada berkata, saya nak makan. Kita boleh bertukar ayat tersebut menjadi, ibu, boleh saya makan sekarang? Perubahan kecil ini menunjukkan rasa hormat kita terhadap kedua ibu bapa kita. Selain itu, kesantunan berbahasa juga penting dalam menjaga hubungan. Jika kita selalu bercakap dengan baik, orang lain akan berasa selesa dengan kita. Sebaliknya, jika kita selalu menggunakan bahasa yang kasar, orang mungkin akan menjauhkan diri daripada kita. Kesimpulannya, babak pertama ini bukan sahaja memperkenalkan watak, tetapi juga membuka mata kita bahawa kesantunan berbahasa bermula daripada diri sendiri, sikap harian dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farah Nur Elisha binti Muhammad Khairul Anwar dan saya akan meneruskan pembentangan ini. Dalam bahagian ini, kita akan melihat dengan lebih mendalam bagaimana kesantunan berbahasa diaplikasikan dalam beberapa situasi penting dalam kehidupan seharian kita. Kesantunan berbahasa bukan sahaja melibatkan penggunaan perkataan yang sopan, malah ia juga cara penyampaian, nada suara dan sikap kita terhadap orang lain. Bahasa yang baik mencerminkan kepribadian dan tahap didikan seseorang. Baiklah, pada situasi pertama iaitu meminta pertolongan, dalam lakonan itu, kita dapat lihat murid pada mulanya menggunakan ayat yang agak kasar seolah-olah memberi arahan. Perkara ini sebenarnya sangat biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kadang-kadang, kita bercakap secara spontan tanpa memikirkan kesannya terhadap orang lain. Sebagai contoh, kita mungkin berkata, ambilkan buku itu. Walaupun maksudnya jelas, ayat ini berbentuk arahan dan boleh dianggap kurang sopan, terutamanya jika ditujukan kepada rakan atau orang yang lebih tua. Namun, jikalau kita ubah sedikit kepada boleh tolong ambilkan buku itu, ayat ini lebih lembut kerana mengandungi unsur permintaan dan penggunaan kata seperti boleh dan tolong yang menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain. Dalam kehidupan sebenar kita, kita boleh lihat perbezaan ini di banyak tempat. Contohnya di kantin sekolah. Jikalau kita berkata, Kak, bagi nasi lemak, itu kurang sopan berbanding, Kak, boleh saya minta satu nasi lemak? Terima kasih. Sudah tentu layanan yang kita terima juga akan lebih mesra dan baik. Ini menunjukkan bahawa kesantunan berbahasa boleh mempengaruhi hubungan sosial kita. Baiklah, seterusnya kita akan telusuri situasi kedua pula, iaitu memberi pendapat. Dalam lakonan tersebut, seorang murid menyatakan bahawa membaca itu membosankan. Namun, ini adalah pendapat peribadi masing-masing dan setiap orang berhak untuk mempunyai pandangan mereka sendiri. Namun begitu, cara kita memberi respon terhadap pendapat orang lain sangat penting. Jikalau kita tidak bersetuju, kita tidak sepatutnya berkata, itu salah, awak tak betul. Ayat ini boleh menyinggung perasaan orang lain kerana kedengaran terlalu keras dan menolak pendapat mereka secara langsung. Sebaliknya, kita boleh menggunakan ayat yang lebih sopan seperti, saya faham pendapat awak tetapi pada pandangan saya, atau kita juga boleh menggunakan, mungkin kita boleh lihat dari sudut yang berbeza. Cara ini menunjukkan kita menghormati pendapat orang lain walaupun kita tidak bersetuju dengan mereka.
Namun, dalam kerja berkumpulan, perkara ini sangat penting. Jikalau kita menggunakan bahasa yang kasar, rakan lain mungkin berasa kecil hati, kurang yakin dan tidak mahu lagi bekerjasama dengan kita. Sebaliknya, jika kita menggunakan bahasa yang sopan dan berhemah, suasana perbincangan akan menjadi lebih harmoni dan semua ahli kumpulan akan lebih terbuka untuk berkongsi idea masing-masing. Seterusnya, pada situasi ketiga iaitu bertanya kepada guru, dalam lakonan tersebut, murid pada mulanya bertanya dengan cara yang kurang sopan, tetapi kemudiannya beliau memperbaikinya. Sebagai pelajar yang sopan dan santun, kita perlu sentiasa menunjukkan rasa hormat kepada guru kerana guru merupakan insan yang mendidik dan membimbing kita. Sebagai contoh, saya tak faham. Itu dalam nada yang kurang sopan dan terlalu ringkas. Kita perlulah bercakap dengan nada yang, "Cikgu, saya kurang faham bahagian ini. Boleh cikgu terangkan semula?" Ayat ini kan lebih sopan kerana menggunakan sapaan cikgu. Menggunakan perkataan yang kurang faham dan mengandungi perkataan yang jelas dan hormat. Perbezaan ini mungkin nampak kecil pada sesetengah orang, namun sebenarnya ia mencerminkan sikap dan adab kita sebagai seorang pelajar kepada guru. Selain itu, penggunaan intonasi suara yang lembut dan bahasa badan yang baik juga memainkan peranan penting dalam menunjukkan kesantunan berbahasa. Seterusnya, situasi yang terakhir iaitu situasi keempat, penggunaan bahasa dalam media sosial. Pada masa kini, media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kita. Tidak kisah golongan tua atau muda, terutamanya dalam kalangan pelajar. Namun begitu, masih ramai yang tidak menjaga kesantunan bahasa ketika berkomunikasi di media sosial. Sebagai contoh yang saya beri, ada yang meninggalkan komen seperti, "Kau ni tak gunalah." Komen seperti ini bukan sahaja tidak sopan, malah boleh menyakitkan dan mengguriskan hati orang lain dan membawa kepada konflik atau pergaduhan. Walaupun kita tidak berhadapan secara bersemuka, kata-kata tersebut tetap memberi kesan emosi kepada individu yang membacanya. Oleh itu, sebelum kita menulis sesuatu di media sosial, kita perlu berfikir, adakah ayat ini sopan? Adakah ayat ini boleh menyinggung perasaan orang lain? Dan adakah saya akan berasa sedih jika orang lain berkata begitu kepada saya? Jika jawapannya ya, maka kita perlu mengubah cara penulisan kita kepada yang lebih berhemah. Sebagai contoh, jika kita tidak bersetuju, kita boleh menulis, "Saya kurang bersetuju dengan pandangan ini kerana..." Ini lebih matang dan menunjukkan tahap kesantunan yang tinggi. Kesimpulannya, kesantunan berbahasa sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Ia perlulah diamalkan dalam semua situasi. Tak kira sama ada ketika meminta pertolongan, memberi pendapat, bertanya kepada guru maupun ketika berkomunikasi di media sosial. Bahasa yang sopan bukan sahaja mencerminkan kepribadian yang baik, malah dapat mengeratkan hubungan sesama manusia, mengelakkan salah faham dan konflik dan mewujudkan suasana yang harmoni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afiq Aizat bin Kamal Zaman dan saya akan menyampaikan bahagian terakhir dalam perbentangan ini yang memfokuskan kepada kesimpulan serta pengajaran yang dapat kita peroleh daripada lakonan yang bertajuk Bahasa Santun di Lidah Sanjung ini. Okey. Dalam bahagian akhir lakonan ini, kita dapat melihat satu perubahan sikap yang berlaku pada watak murid yang sebelum ini kurang menjaga tutur kata. Perubahan ini tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi melalui kesedaran terhadap kesan kata-kata yang telah digunakan sebelum ini. Hal ini menunjukkan bahawa manusia sebenarnya
mampu berubah apabila mereka sedar akan kesilapan diri sendiri. Okay. Dalam kehidupan seharian, perkara seperti ini sangat biasa berlaku. Kadang-kadang kita tidak sedar kata-kata yang kita gunakan boleh menyakitkan hati orang lain. Sebagai contoh, mungkin kita sendiri pernah bergurau dengan rakan dengan menggunakan kata-kata yang kesat, kata-kata yang agak kasar. Pada masa itu kita menganggap ia sekadar gurauan, tapi tanpa kita sedar, rakan kita mungkin berasa tersinggung ataupun kecil hati dengan apa yang telah kita guraukan. Macam tu. Apabila kita melihat perubahan reaksi pada wajah mereka, seperti menjadi diam, menjauh atau tidak lagi bergaul seperti biasa, barulah kita mula sedar bahawa kata-kata kita telah memberi kesan daripada situ. Daripada situ kita belajar bahawa setiap perkataan yang kita ucapkan mempunyai impak, walaupun niat kita tidak buruk. Mungkin kita akan membuat orang lain salah faham tentang perkara itu. Selain itu, teguran daripada orang lain juga memainkan peranan yang penting bagi membentuk kesedaran diri. Dalam lakonan ini, watak murid mula berubah selepas ditegur dan diberi nasihat. Dalam realiti kehidupan pula, teguran mungkin datang daripada guru, rakan atau ahli keluarga. Sebagai contoh, seorang guru mungkin menegur pelajar yang bercakap kasar dalam kelas. Pada mulanya, pelajar tersebut mungkin berasa malu atau tidak selesa. Namun jika dia mengambil teguran itu secara positif, ia boleh menjadi titik perubahan dalam dirinya. Macam tu. Okey. Begitu juga dalam keluarga. Ibu bapa sering menasihati anak-anak supaya bercakap dengan sopan, walaupun nasihat itu kadang-kadang diabaikan atau tidak diambil endah. Ia sebenarnya sangat penting dalam membentuk akhlak seseorang anak. Macam tu. Seterusnya, lakonan ini juga menunjukkan bahawa pengalaman hidup mengajar kita untuk menjadi lebih matang dalam komunikasi. Contohnya, kalau kita lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain, lebih banyak pengalaman kita dengan orang lain. Jika kita pernah disakiti oleh kata-kata orang lain, kita akan lebih memahami perasaan tersebut. Perasaan sedih, marah, kecewa itu akan membuatkan kita lebih berhati-hati dalam menjaga tutur kata. Jadi, sebagai contoh, seseorang yang pernah diejek mungkin akan berusaha untuk tidak mengejek orang lain kerana dia tahu bagaimana periknya perasaan tersebut. Betul kan? Okey. Daripada sini, kita dapat melihat bahawa kesantunan berbahasa bukan sahaja berkaitan dengan orang lain, tapi juga berkaitan dengan empati, iaitu keupayaan untuk memahami perasaan orang lain. Selain itu, penggunaan bahasa yang sopan juga dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam pelbagai situasi. Dalam konteks keluarga pula, jika kita menggunakan bahasa yang lembut dan penuh hormat, hubungan antara ahli keluarga akan menjadi lebih erat. Macam tu. Sebagai contoh, apabila kita ingin meminta sesuatu daripada ibu bapa, kita boleh menggunakan ayat seperti, "Ibu, boleh saya minta izin untuk keluar? Ibu, boleh saya minta izin untuk keluar sebentar?" Berbanding dengan ayat yang lebih kasar seperti, "Saya nak keluar." Macam tu.
kehidupan saya. Perbezaan ini jelas menunjukkan tahap kesopanan seseorang. Di sekolah pula, penggunaan bahasa yang santun dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif. Apabila pelajar bercakap dengan sopan kepada guru dan rakan-rakan, suasana kelas menjadi lebih tenang dan selesa. Ini secara tidak langsung membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berkesan. Sebaliknya, jika pelajar menggunakan bahasa yang kasar, ia boleh mengganggu emosi orang lain dan menjejaskan fokus dalam kelas. Macam tu. Selain itu, dalam masyarakat, kesantunan berbahasa memainkan peranan yang penting dalam membina hubungan sosial. Sebagai contoh, apabila kita berurusan dengan orang yang tidak dikenali, seperti bertanya arah atau minta bantuan, penggunaan bahasa yang sopan akan membuatkan orang lebih selesa untuk membantu kita. Macam tu. Jika kita bercakap dengan nada yang kasar ataupun tidak sopan, kemungkinan besar orang akan berasa kurang senang dan enggan ataupun tak mahu membantu kita. Macam tu. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa yang baik bukan sahaja mencerminkan diri kita, tapi juga mempengaruhi cara orang lain bertindak terhadap kita. Seterusnya, dalam dunia digital masa kini, kesantunan berbahasa juga sangat penting. Ramai orang beranggapan bahawa mereka bebas berkata apa sahaja di media sosial kerana tidak berhadapan secara bersemuka. Namun, hakikatnya kata-kata di media sosial juga boleh memberi kesan yang besar kepada emosi orang lain. Sebagai contoh, komen negatif seperti menghina, mengejek atau merendahkan orang lain boleh menyebabkan seseorang berasa tertekan dan hilang keyakinan diri. Oleh itu, kita perlu sentiasa berfikir sebelum menulis atau memberikan komen sesuatu yang buruk tentang orang lain. Tanya kepada diri sendiri, adakah ayat ini sopan? Adakah ayat ini akan menyakitkan hati orang lain? Jika jawapannya ya, maka lebih baik kita tidak usah menulisnya. Selain itu, kesantunan berbahasa juga sangat penting dalam dunia pekerjaan pada masa hadapan. Majikan bukan sahaja menilai kemahiran, tapi juga cara mereka berkomunikasi. Individu yang mampu bercakap dengan sopan, jelas dan profesional lebih mudah untuk membina hubungan baik dengan rakan sekerja dan pelanggan. Sebagai contoh, dalam situasi temuduga, calon yang menggunakan bahasa yang sopan dan tersusun akan memberikan tanggapan yang lebih positif kepada majikan. Hal ini menunjukkan bahawa kesantunan berbahasa bukan sahaja penting dalam kehidupan harian, tetapi juga dalam menentukan kejayaan seseorang pada masa akan datang. Akhir sekali, kita dapat simpulkan bahawa bahasa melambangkan kepribadian seseorang. Cara kita bercakap mencerminkan siapa diri kita, sama ada kita seorang yang beradab, menghormati orang lain atau sebaliknya. Oleh itu, kita perlulah sentiasa menjaga tutur kata dalam setiap situasi, tidak kira di mana kita berada dan dengan siapa kita berkomunikasi. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengamalkan kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian supaya kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni, saling menghormati dan penuh dengan nilai-nilai mulia. Jadi, setakat itu saja video saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.